Assalamualaikum, saya Abid Lew. Beberapa bulan lepas, saya pernah dimasukkan ke hospital kerana masalah hati dan buah pinggang. Sepanjang seminggu di hospital, badan saya sangat lemah, saya tak lalu makan, tak boleh tidur malam, air kencing menjadi keruh dan tubuh rasa tak bermaya. Waktu itu saya sedar, selama ini saya terlalu sibuk sampai saya lupa jaga kesihatan diri sendiri. Doktor kata fungsi hati dan buah pinggang saya semakin menurun. Saya mula jalani rawatan dan dalam masa yang sama saya diperkenalkan dengan teh anggau. Teh herba yang diformulasikan daripada 100% herba semula jadi dan telah disahkan halal oleh JAKIM. Saya mula minum setiap hari dan Alhamdulillah saya rasa perubahan yang sangat ketara. Saya tidur lebih lena, badan jadi ringan, selera makan pun kembali. Yang paling saya syukuri, semangat saya pulih. Hati dan buah pinggang ialah organ yang bekerja diam-diam setiap hari. Sampai bila mereka terjejas, barulah kita benar-benar rasa. Saya kongsikan pengalaman ini bukan untuk beriklan. Tapi kerana saya tahu, ramai orang di luar sana pun mungkin sedang rasa seperti saya dulu. Jika anda selalu letih, panas badan, kurang tenaga, cubalah jaga hati dan buah pinggang anda dari sekarang. Teh anggau mungkin bukan ajaib, tapi ia sampai kepada saya pada saat saya paling perlukan. Dan saya bersyukur